diserang, membazir. Yang curi berbilion ringgit, yang guna wang beli harta di London, di Amerika, di Australia, itu tak jadi masalah. Yang negara hilang ratusan juta, tak pernah disebut di parlimen. Yang diserang hal ini. Khazanah, bukan kerajaan, khazanah, syarikat kerajaan. Belanja 600 juta untuk bangunan Sultan Abdul Samad sehinggalah Kakosa Seri Negara. Kakosa Seri Negara itu, tatkala kita mencapai kemerdekaan, diumumkan di sini kemerdekaannya, oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, itu kerana rundingan diadakan, Tunku menyerahkan Kakosa, bangunan Kakosa Seri Negara sebagai lambang pentadbiran Inggris. Jadi kami di kalangan anak muda masa itu merasakan tidak sesuai. Bangunan terindah, tersergam, tertinggi di Kuala Lumpur tidak wajar diserahkan. Jadi kita tuntut supaya diserahkan balik dengan gantian tanah untuk Suruhanjaya Tinggi Inggris. Baik. Jadi takkan tak boleh baiki, takkan tak boleh pulih, takkan pula adakan bangunan itu sebagai gedung Inggris. Tak, dimasukkan karya-karya seni, budaya, muzik, semuanya, terutama berteraskan Melayu dan suku-suku kaum di Malaysia yang lain. Bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur, di antara bangunan yang menjadi mercutanda bagi Kuala Lumpur, itu sudah, dalamnya sudah robek, musnah, harus dibangunkan, diperbaiki sebagai lambang Raja-Raja Melayu. Warisan Kuala Lumpur yang saya umumkan itu dari bangunan Sultan Abdul Samad, Padang Merdeka, stesen kereta api Tanah Melayu, Daya Bumi, sehinggalah Kakosa Seri Negara. Itu kita anggap sebagai satu warisan sejarah negara kita. Dan warisan ini berteraskan warisan Melayu yang bermula dengan Kesultanan Melayu dengan nama bangunan Sultan Abdul Samad. Ini matlamat ya, tujuan kita, dibelanjakan. Tapi diserang, membazir. Yang curi berbilion ringgit, yang guna wang beli harta di London, di Amerika, di Australia, itu tak jadi masalah. Yang negara hilang ratusan juta, tak pernah disebut di parlimen. Yang diserang hal ini. Saudara, kita ini negeri betul rakyat Malaysia, semua kaum dan suku kaum. Tetapi terasnya masih Melayu. Saya mau warisan Kuala Lumpur itu, terasnya Melayu itu nampak tersergam. Ini Datuk Sri Khalid, dia dalam Jemaah Menteri, dia tahu pendirian kita. Dan Alhamdulillah dalam mesyuarat Jemaah Menteri, walaupun ada dari parti-parti lain, tidak ada masalah. Saya terangkan terasnya Melayu, bangunan Sultan Abdul Samad sebagai simbol ketuanan dan gajah-gajah Melayu. Tapi kalau ada mana-mana perumahan atau proyek lama oleh China, India, kita masukkan, kita raih.